Ish lah, dia boleh jatuh kot bawah celah ni. Jenuh lah ambil kat bawah tu. Tak. Weh. Amboi. Lubang pula. Saya buat apa tak? Ada barang jatuh kat bawah ni. Ada bahan. Lepas ni mana kena tolong pergi cari kat bawah. Boleh. Tapi saya ada soalan lagi Ustaz. Soalan. Okey. Sebab orang rumah saya tanya, bab wanita dan puasa. Saya tak ada jawab pening. Habis pun pening. Orang pun pening juga. Ya. Oi, lagi Geng selaru. pening aku ingin selaru tak apa. Kan selaru kita duk buat pada tahu selaru. Ya. Boleh tanya, betul. Tapi kena ikut saya pergi mana? Di mana? Pergi dapur tazkirah Ramadan. Boleh Ustaz. Sambil tolong saya masak. Ustaz jawab soalan saya. Saya sembang. Boleh. Okey, jom. Jom Ustaz. Okey, jom. Episod ke-9 Tazkirah Ramadan. Wah. Boleh Ustaz. Apa dia ni? Ni pertama kali saya tengok, saya tak tahu apa dia. Tak tahu, tengok bahan tak tahu nak pasal apa. Tak tahu. Hari ni macam biasa kita tetap berada di House of Kambing. Serdang. Dan kita akan masak paceri nenah. Oh, bacri nenas. Okey, sambil-sambil saya nak campurkan bahan-bahan apa semua. Macam biasalah, habis ni kira keliru ya tak habis-habis. Selalu celaru. Ni hak orang lain punya celaru pun duk orang tanya juga. Baik. Ya kan nak selaru hak pasal orang lelaki je. Ada. Semua saya ni yang mewakili wanita seluruh dunia. Tak ada benda nak tanya. Okey. Sebelum tu Ustaz, ni apa dia? Kita cerita dulu. Apakah bahan-bahan hari ni sebelum kita jawab soalan? Okey. Hari ni mestilah kena ada nenah. Oh. Lepas tu mesti kena ada santan. Dan Ini apa dia? Ni bawang putih, bawang besar halia yang telah di blend. Ini serbuk kari. kari. Untuk kari daging lah. Oh, kari daging Apa gula merah, minyak sapi. Minyak sapi. Apa kerisik. Desik. Itu. Apa? Apa dia tu? Apa dia? Ini asam Jawa. Ingat sekaya apa tu ni? Ini Ni boleh. udang kering yang telah di blend boleh nak tunggu boleh. Okey, ni macam biasa kita punya seasoning lah. Weh, duduk kat sini. Okey. Yang ni serbuk cili Okey. kita campur. Bok cili. Ini bahan-bahan tumis lah. Oh, 4 sekawang, sekawang. dengan daun pandan. Daun pandan. Okey, itulah bahan-bahan dia. Okey, saya nak panaskan kuali saya dan minyak semua. Okey, kita masukkan minyak Okey. dan minyak sapi. Dan Okey, habis sementara tunggu minyak dan minyak sapi tu panas. ya. Saya nak potong bawang dan habis nak tanya apa tadi ni yang keliru celaru sangat ni tadi. Ya, Ustaz. Jadi bila sebut wanita ni, Ya. ada masa dia mai datang bulan. Period lah. Ya. Jadi dia pun tak puasa, kan? Jadi kalau yang kat rumah tu okey lah, tapi kalau yang kerja, Ya. dia pergi pejabat. Ya. Jadi macam mana dia nak makan tu? Dia boleh takkan nak sorok-sorok. Kan dia boleh makan di tempat umum ke macam mana? Ataupun dia tak boleh makan terus. Kalau memang dia tak boleh makan. Ni yang saya sebut dalam episod sebelum ni kan. Orang yang memang tak boleh puasa Ya. sebab dia terhalang Ya. benda-benda yang memang membuatkan dia tak wajib puasa. Dia tak boleh puasa. Memang dia tak perlu puasa lah. Okey. Dia tak perlulah tahan diri dia sampai dia tak makan macam orang lain. Tak perlu. Sebab puasa ni ibadat. Kalau dia tak boleh pun melaksanakan ibadat tu, tak payahlah dia nak kena pergi tahan diri dia. Tak makan. Jadi dia kena makan lah. Dia kena makan. Tapi sebaik-baiknya kalau tadi sebut di office tu, dia janganlah makan di khalayak ramai tu dia. Tapi dia kena makan lah. Dan dia boleh makan pun. Dan tak ada makna pun kalau dia tahan diri dia untuk tak makan. Dia makan je lah. Tapi kira apa? Pilih tempat sesuai. Kita pilih tempat yang sesuai. Jadi kita masuk yang 4 sekawan dengan daun pandan. Okey. Dan bawang. Dan bawang. Banyak bawang saya pakai. Okey, sedap ni.
Okey, nampak tu. Bau Habis daun. Bau daun pandan. kacang. Okey, bau daun pandan tu. Oh, sedap kan? Weh, bau dia lemah lah. Ada ghee. Okey. Okey. Santan yang dah sayang sikit ni, kita campur lah rempah-rempah ni semua tadi. Oh, masuk sekali. Masuk Sekali. Tak payah buat 2 kali. serbuk cabai ni, serbuk cili. Cili ni sebab nak bagi pedas lah. Okey, goi. Kacau. Kacau. Saya pun kacau yang ni Ustaz. Okey Ustaz. Sambung pasal datang bulan tadi. Katalah dia dah puasa dah. Dia nak buka ni untuk kita tadi. Ya. Ni macam ni. Lepas tu dah duduk nak baca doa ni. Datang bulan. Wah, Masya Allah. Jadi puasa tu puasa ada tu dia kira macam mana? Kena ganti ke? Okey. Boleh? Saya dah sebut lah perkara yang membatalkan puasa kan. Itulah sebab kita orang lelaki kan. Ya. Dia tertinggal. Satu lagi. Perkara yang membatalkan puasa apabila datangnya haid dan nifas ataupun keluarnya mani. Kalau bagi orang lelaki itu membatalkan perkara yang membatalkan puasa. Tak kira lah dekat nak buka dah ke macam mana ke. Lambat lagi ke? Puasa batal. Begitu juga Abid, kalau lah seseorang wanita itu dia melahirkan anak ketika sedang berpuasa. Mungkin lepas zuhur dia bersalin. Lepas tu? Melahirkan anak, lepas tu datang pula dengan darah nifas, maka terbatal lah puasa dia. Dan wajib ganti. Dah kering ni satu sedu lah. Letak siap-siap. Okey. Dengan yang ni. Bawang. Bawang putih, bawang besar, halia tadi kan. Bawang merah ni. Bos sekali. Bos sekali. Okey. Oh. Dah kuning-kuning sikit dia punya bawang dia. Okey Ustaz. Nak tanya lagi boleh Ustaz? Boleh. Sambil kita duduk tunggu dia ni kan. Ya. Tapi tolong kacau juga. Okey. Sambil saya kacau, sambil saya tanya lah. Kan tadi Ustaz cerita pasal apa? Dia bersalin tadi. Sebelum tu dia mengandung. Bila ibu ni mengandung macam saya ni, mengandungi lemak. Bila dia mengandung ni, dia boleh ke berpuasa? Takutlah. Ya. Dia punya baby tu terjejas ke macam mana? Okey. Ingat tak episod kita bincang pasal jangan buat pala tau. Betul. Apa pun Abid Ya, Ustaz. dan yang menonton rancangan kita ni, kita kena faham untuk menentukan tahap kesihatan kita, kemampuan kita untuk meneruskan puasa atau tidak, hanyalah doktor. Doktor yang tahu kan. Yang macam mengandung ni kan, dia ada orang panggil apa, trimester kan. Yang 3 bulan pertama tu. Ya. Itu yang selalunya teruk sikit. Alah kan. Macam-macam lah, muntah lah. Tak lalu makan. Boleh sampai pitam lah dan sebagainya kan. Jadi yang tu kalau sampai boleh menjejaskan kesihatan dia, doktor lah tau. Bahkan kadang doktor lah yang menasihatkan Untuk lebih baik jangan berpuasa. Ini aku cakap doktor lah pada ketika itu. Ya. Jadi bukan dia sendiri lah. Kira apa ni mengandung je tak larat dia kan. Jadi buka puasa. Ada. Dia sampai tahap menjejaskan, tapi apa pun doktor lah. Tanya. Yang akan menentukan dia perlu tak ataupun dia mesti tak kena berbuka puasa. Dia meneruskan puasa dia tu boleh menjejaskan kandungan dan boleh menjejaskan dia punya diri. Boleh tak? Lagi sikit. Kita nak masuk santan ni, tapi kita kena slow kan. Kecilkan api sikit. Okey. Okey, seterusnya ni yang nak merasa-rasa lah ni.
Asam Jawa Asam Jawa. dengan gula merah. Oh, ni lah manis-manis ni. Okey Ustaz. Ya, ya. Kita dah sambung tadi mengandung betul bersalin. So mesti dia menyusu. Kalau dalam keadaan mak ni dia menyusu anak dia. Kalau boleh tak dia tak berpuasa sebab dia nak supaya badan dia ada susu. Ya. Nanti anak dia lapar macam mana? Betul. Okey, tentang menyusu anak ni, Ya. ibu-ibu kena pastikan dia sentiasa fit lah untuk susukan anak. Tu nasihat saya pertama lah. Jadi dia kena cara pemakanan dia waktu malam tu. Kan? Dia minum apa, dia makan apa. Kan? Untuk waktu siang kalau dia berpuasa, dia ada susu yang cukup ya untuk dia susukan anak dia. Nanti anak dia pula lapar pula kan. Ya. Dan bila dia menyusu, susu cukup satu. Dan bila dia menyusu, tubuh dia taklah jadi lembek, lemak. Ya. Itu orang kata apa, kita kena ambil langkah tu dululah. Sebelum kita nak pergi ke Boleh tak boleh, tak boleh. Kita makan dulu, jaga. Jaga makan minum dulu. Sebagai hamba Allah. Kalau kita betul-betul nak dapat redha Allah, nak dapat pengampunan di bulan Ramadan ni, kita kena buat bagi yang terbaik lah. Yang terbaik. Janganlah mudah-mudah nak cari alasan. Tu kita tak apa. Kan? Kalau aku tak larat, aku boleh buka. Tak, jangan pergi kat situ dulu. Kan? Ambil langkah-langkah langkah-langkah untuk supaya dia sihat dan susu dia pun banyak. Itu dulu. Okey, tapi iyalah manusia dia hanya berusaha. Ya. Allah yang tentukan. Ya. Katakanlah walaupun dia dah ambil langkah-langkah ni. Sahur semua? Dah sahur, dah malam tu dia minum ke, dia makan makanan-makanan ataupun dia adalah suplemen ke apa ke, tak tahulah. Tu kena tanya doktor lah kan. Ya. Saya ustaz, saya bukan doktor. Tetap juga susu dia tak banyak. Kan? Tetap juga nanti badan dia lemah. Maka yang tu bolehlah dia berbuka dan dia kena qada balik nanti. Kena qada balik. Apa pun macam itulah tadi. Saya memang nak tekankan ni puasa ni kita dengan Tuhan. Ya. Kita boleh masukkan kerisik. Oh, ni rahsia ni. Okey. Para penonton, kita dah boleh last kali kita letak Nenang. Tu dia yang ditunggu-tunggu. Ni dia punya hero dia. Hero mainlah ni. Kita biasalah. Okey Ustaz, satu lagi boleh Ustaz? Satu boleh. Kita pun dah dekat masak dah. Kan? Sebelum kita buka puasa ni Ustaz, macam kita lelaki ni, tak ada datang bulan kita boleh pergi tarawih, boleh puasa, boleh baca Quran. Ya. Dia orang datang bulan dia tak boleh. Jadi apa yang dia nak buat? Kau dia macam mana tu Ustaz? Dia takkah dia kurang pahala dia? Ini soalan terbaik dan soalan ni sentiasa ditanya setiap kali Ramadan oleh golongan wanita. Okey, saya punya respon pun macam nilah selanjutnya. Iaitu ibadat ni kan luas. Dia bukan hanya tarawih baca Quran je. Itu kita kena faham. Jadi Abid, bagi yang dah tak boleh berpuasa, tak boleh bertarawih, tak boleh baca Quran, kan? Saya nak faham bahawa bulan puasa ni Nabi sebut dalam hadis-hadis pun banyaknya adalah beroleh keampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi istighfar tak ada masalah. Ya, banyak istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa tadi. Kita dah pernah bincang pasal doa kan. Berdoa, berzikir, itu yang ibadat khusus lah. Tapi kita sediakan juada. Ni masak. Masak tu pun dapat pahala, tu pun ibadat. Kan? Kita tolong sediakan sahur walaupun kan orang perempuan tak boleh puasa. Dia tak puasa. Tapi dia tolong bangun, sediakan sahur. Perangat lauk semua. Dia yang tolong bangunkan orang lain. Ya. Dia dapat pahala macam dia puasa jugalah. Ulak-ulaknya kan. Sebab dia yang bagi orang makan berbuka. Dia yang sediakan sahur. Kan. Dapat pahala juga. Dapat pahala juga. Jadi kehidupan seharian dia tu semua berpahala.
dia pergi kerja contohnya kan. Kerja. Macam-macam kerja. Berniaga bazar ke. Tu semua mencari rezeki dengan niat cari rezeki tu untuk bantu keluarga. Walaupun dia tak wajib pun itu juga adalah ibadat. Jadi kalau kita faham konsep ibadat ni, itu segala apa yang Allah suka dan Allah redha, kita takkan rasa macam aku ni perempuan rugilah tak dapat buat ibadat kan. Tak. Ibadat ni semua benda yang Allah suka dan Allah redha adalah ibadat. Tu dia. Habib. Ya. Saya nampak macam kita dah boleh angkat dah. Okey. Alhamdulillah, siap dah. Tu dia. Selesai dah kita punya paceri nenek. Lama kali Ustaz saya masak. Ya ke? Biasa masak ayam, masak nasi kan. Ustaz. Okey. Masak dah cukup. Ya. Masak dah sampai. Jom kita buka puasa. Jom kita buka puasa. Jom. Okey. Terbaik dah Ustaz. Paceri nenek hari ni. Ya. Okey. Suka ke paceri nenek? Lama dah tak makan. Okey. Malam ni kita buka puasa ni kita makan. Jadi sementara 1-2 minit ni Ustaz, Ya. ada kita dah sembang pasal kewanitaan dan puasa. Pasal haid, pasal menyusu, pasal bersalin. Itulah. Jadi pesanan Ustaz. Saya punya pesanan kepada wanita, golongan perempuan, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik di luar sana, kena jelas dan kena ada ilmu. Dia tambah sikit lah daripada lelaki kan, sebab wanita ni ada perkara yang dia lain sikit pada lelaki. Jadi dari segi hukum tu ada implikasi yang lain lah. Tapi kita juga kena lah, lelaki ni kena ambil tahu lah, sebagai ayah dia kan ada anak perempuan, sebagai suami dia kan ada isteri, abang kepada adik, abang kepada adik, kenalah juga ambil tahu sebuah sikit. Okey? Baik. Itulah pesanan saya. Baik, insya-Allah. Sama-sama kita upgrade ilmu kita. Insya-Allah. Okey. Jom time tak? Jom. Bismillah Ustaz. Sambil dulu. Kalau nak buka puasa, ingat apa? Ingat House of Kambing. Yang mana akan menyediakan pelbagai menu juadah berbuka. Ada kambing bakar, ada ayam goreng, ayam kunyit dan macam-macam lagi. Jadi, tebah meja anda sekarang.